Ini antara salah faham yang selalu berlaku tentang 3D 4D. Tapi sebelum tu, follow Sonorita untuk info menarik tentang wanita, pregnancy dan ultrasound. Like dan share video ni kalau anda rasa video ni bermanfaat, dan save video ni untuk rujukan masa akan datang. Pertama, 3D 4D ni diagnostik. Sebenarnya 3D 4D ni bukan untuk kita lihat sama ada baby tu ada masalah ke tidak. Untuk tengok keadaan baby, selalunya kita akan sarankan growth scan, NT scan ataupun detail scan. Salah faham yang kedua, warna yang ditunjukkan dalam skrin tu merupakan warna sebenar baby. Salah tu, warna yang ditunjukkan adalah warna setting machine. Salah faham yang ketiga, 3D 4D scan ni boleh nampak rambut baby. Actually rambut baby ni sangat halus. Selalunya kalau kita scan 3D 4D, dia punya structure tu blend dengan kulit kepala baby. So jaranglah kita nampak rambut melalui 3D 4D, unless kalau rambut baby tu tebal, biasanya kita boleh nampak sikit. Kalau scan 2D ataupun scan dalam bentuk hitam putih, selalunya kita boleh nampak rambut baby terutamanya masa third trimester. Dan yang keempat, detail scan dan 3D 4D ni sama? Actually tak sama. Detail scan kita buat masa second trimester dan bertujuan untuk melihat organ-organ baby dan struktur baby. Manakala 3D 4D bertujuan untuk bonding experience antara ibu dengan baby. Dan 3D 4D ni kita boleh buat anytime sebenarnya, tapi kita lebih sarankan buat masa third trimester. Sebabnya baby appear lebih chubby dan contour dia lebih jelas. So harap mami dan daddy tak salah faham lagi pasal 3D 4D scan ni. Dapat sesuatu?